brother ni siapa siut? Tiba-tiba ada parking motor Kawasaki kat luar. Aku tengok expectation aku lah, Orang tua. orang tua. Kau orang pertama yang bawa motor besar. Aku serius lah. Aku mula-mula tengok kan, brother ni siapa siut? Tiba-tiba ada parking motor Kawasaki kat luar. Aku tengok aku expectation aku lah, Orang tua. orang tua. Orang tua. Orang main motor ni tak ada orang lain, orang tua. Lepas tu bila kita dah lepak borak kan, Saya Al. saya oi, Ishan, Mamat ni siapa siut kan. Lepas tu kau cakap kau dah tukar-tukar motor. Macam mana kau boleh terlibat dengan motor sekali? First of all, terlibat motor main daripada kecil lah. Sebelum ada kerja. Macam ada kerja ni, so start lah main motor-motor dulu. Dulu aku start dari kecil je. Mula main skuter NMAX, Yamaha NMAX. Dulu masa tu first keluar yang V1 tau. Aku beli yang tu. So aku dapat join grup-grup motor skuter dulu mula-mula. Afterward aku try join motor besar-besar. Pakai skuter lagi tau, NMAX tu. Oh, kira kau follow je lah pakai motor kecil. Follow je, tak ada ada orang kata janji kita orang buat slow je orang tu. 110 tak tipu, 110 je. Tapi kira komuniti yang kau jumpa ni community the best lah maksudnya. Community yang the best, and bagi aku sehat lah. Faham. Yang penting sehat. Tak ada hanky-panky main benda tak kot. ada hanky-panky lah.